Kalau korang plan nak ke Kundasang dari Kota Kinabalu, video ni memang untuk korang. Hari kedua trip Sabah kali ni, kami singgah di Tuaran semata-mata nak rasa lokan bakar dan kelapa bakar yang orang kata padu gila. Lepas kenyang, kami singgah ke Jambatan Taparuli, tempat bersejarah yang legenda tu memang semua orang Sabah tahu. Perjalanan diteruskan ke viewpoint paling cantik untuk layan panorama Gunung Kinabalu sebelum kami singgah shopping souvenir di Pekan Nabalu. Dan untuk malam kedua ni, kami check in di Osvilla Kundasang dengan view gunung yang memang wow lah. Kalau korang nak tahu berapa bajet, apa yang berbaloi dan apa yang tak, jom ikut perjalanan kami. Nak dijadikan cerita lah kan, malam tadi kereta kita orang terperangkap dalam mall sebab mall dah tutup lepas kita orang dinner tu. Jadi pagi-pagi tu saya dan adik naik Grab pergi ambil kereta dulu di mall. Tak pasal-pasal melayang dah RM30. Lepas ambil kereta, ala tu kita orang tapau makanan dekat restoran Happy Muslim ni. Kedai ni antara pot orang lokal sini breakfast and mostly recommend lah untuk kita orang try soto dan rojak dekat sini. Total spending untuk breakfast dekat kedai ni RM62. Dekat sini kami order bihun soto ayam plus bakso 3, rojak daging 3 dan air minuman 6. Untuk bihun soto ayam ni rasa dia just nice, cuma untuk bakso dia bagi kami kurang sikit, rasa benda tak cukup masak. Untuk rojak daging dia pula puas hati dengan rasa kuah dia yang secukup rasa dan pekat. Recommend untuk korang try rojak daging kat sini kalau datang ke KK ni. Lepas breakfast, kami terus check out dan teruskan perjalanan hari kedua ke Kundasang. Sebelum tu kami singgah ke area Tuaran untuk try makan lokan bakar dan kelapa bakar. Dekat sini ada deretan kedai yang jual benda yang sama. Kami decide untuk makan di gerai kelapa bakar kat Tini yang hujung ni. Dekat sini tak lain tak bukan, kami order lokan bakar, kelapa bakar dan puding kelapa. Untuk puding kelapa ni ada dua jenis, satu dalam cup, satu lagi special dalam kelapa macam ni. Rasa dia memang refreshing dan sedap. Kita orang recommend untuk order yang ni juga. Kelapa bakar ni antara menu yang kena try kat sini, tapi bila dah minum tu tak ada apa yang special. Dari segi rasa, air kelapa tu jadi kurang rasa dia bila minum dalam keadaan panas macam ni. Untuk lokan bakar ni pula ada dua jenis, satu saiz sederhana, satu lagi saiz besar. Dari segi rasa macam lebih kurang makan isi kerang. Kita orang suggest untuk ambil yang saiz sederhana tu sebab yang saiz besar tu dia lebih liat isi dia. Lepas tu kami teruskan perjalanan ke Jambatan Gantung Taparuli. Perjalanan mengambil masa dalam 25 minit macam tu. Sebelum explore, korang akan disambut dengan persembahan kebudayaan oleh Persatuan Seni Budaya Tuaran. Lepas habis persembahan, diorang bagi peluang untuk cuba instrumen yang ada dekat situ. Kita orang pun apa lagi, kasih try. Pada tahun 1930-an, British bina jambatan kat sini, tapi asyik rosak je sebab banjir. Selepas campur tangan Bobolian atau Bomoh, dia bagi tahu ada roh sungai atau Tambuaka marah dengan pembinaan jambatan ni. Untuk tenangkan Tambuaka atau roh sungai ni, seorang gadis tempatan dikorbankan. Dia dimasukkan ke dalam sebuah setajau dan ditanam hidup-hidup di bawah tiang pertama jambatan. Selepas tu, tiada masalah lagi untuk bina jambatan tersebut. Itu sedikitlah sejarah pasal jambatan ni. Sekarang ni dah ada satu lagi tambahan jambatan konkrit moden untuk laluan kenderaan menyeberangi Sungai Tuaran ni. Seberang jambatan ni korang akan sampai ke Pekan Taparuli. Kat sini ada pasar-pasar yang jual sayur dan buah-buahan lokal area sini. Ada juga gerai-gerai yang jual goreng-goreng dan local foods yang korang boleh try. Lepas tu kami teruskan perjalanan ke Pekan Nabalu. Perjalanan mengambil masa dalam 55 minit. Sepanjang perjalanan ke situ, kami terpukau lah dengan suasana Gunung Ganang dan keadaan jalan yang berkabus. Sampai-sampai je di Pekan Nabalu, kami terus ke bahagian belakang. Dekat situ ada area Mount Kinabalu Viewing Point, tapi sayangnya time kita orang sampai ni cuaca tak berapa baik, mendung dan hujan renyai-renyai. Sayangnya whole view Gunung Ganang kat sini, termasuk Gunung Kinabalu, kena cover dengan kabus-kabus yang tebal.
Kalau time cuaca cerah, kami diberitahu korang boleh nampak view Kinabalu clear macam gambar dalam information board ni. Walking distance dalam 2 minit dari tempat tadi tu, kami explore ke Pekan Nabalu weekly market ni untuk usah-usah souvenir yang menarik. Untuk waktu operasi tempat ni diorang buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kita orang memang recommend sangatlah untuk korang cari souvenir kat tempat ni. Ada lebih daripada 10 kedai dan macam-macam jenis souvenir yang ada dekat sini. Harga pun jangan risau, korang masih boleh nego dekat sini. Untuk destinasi terakhir kami hari kedua ni, kami teruskan perjalanan dalam 45 minit macam tu ke penginapan kami di Kundasang ni, iaitu House Villa. Sampai-sampai je kat House Villa ni, kami terpegun kejap dengan keindahan view Gunung Kinabalu daripada sini. Cantik tak terkata dah, wow sangat. Masya Allah. Lama jugalah kita orang lepak-lepak tangkap gambar apa semua kat luar ni, baru check in. So ni overall view untuk main lobby S Villa ni. Dekat area lobby ni juga ada small shop in case korang ada nak beli makan atau minuman. Selain tu diorang juga ada cafe dekat sini. So kalau korang nak breakfast, lunch atau dinner, cafe dekat sini buka daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Untuk menu dia korang boleh refer ke website dia ya. Untuk full menu, the best thing about this cafe, korang boleh makan sambil layan view macam ni. Untuk bilik kat sini kami book superior room view parking lot ni. Harga untuk bilik ni RM560 untuk 2 malam. Dia ada juga pilihan bilik yang menghadap ke Gunung Kinabalu, tapi harga dia lebih mahal lah. Kettle macam biasa, kat sini pun diorang ada provide untuk korang buat air panas. Untuk wardrobe tak disediakan, cuma diorang readykan tempat gantung macam ni. Dekat main room ni ada ruang cupboard yang korang boleh utilize kalau tak nak nampak barang bersepah sangat kat belah luar. Fridge diorang tak ada provide ya, tapi iron dan earbud ada. Bantal kat sini empuk guys. Lagi empuk compare tu bantal kat hotel yang kita orang stay kat KK. Untuk toiletries basically diorang ada provide untuk 2 orang, termasuk dengan face towel dan towel. Shampoo dan sabun pun diorang ada provide sekali ya. Okey, itu saja untuk perjalanan kami dari KK ke Kundasang untuk episod kali ni. Kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih tonton video ni sampai habis. Stay tune untuk next episode exploration kami di Kundasang. Bye.